Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Pemacu Perpaduan Bangsa Perpaduan Malaysia. Hadirin yang saya hormati, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang menjadi perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar 5 baris ayat yang dilafazkan setiap minggu di sekolah, malah merupakan prinsip kehidupan yang mampu membentuk masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan saling menghormati. Pada hari ini, saya akan mengupas 3 prinsip penting dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan. Hadirin sekalian, prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, kita diajar menghormati kepercayaan antara satu sama lain. Setiap agama mengajar umatnya supaya berbuat baik, saling menghormati dan menjauhi perbuatan yang boleh memudaratkan orang lain. Apabila kita mempunyai pegangan agama yang kukuh, kita akan menjadi insan yang jujur, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan prinsip ini dengan menghormati waktu ibadah rakan-rakan, tidak menghina kepercayaan orang lain serta sentiasa melakukan perkara yang baik. Sesungguhnya, masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai keagamaan akan melahirkan negara yang aman dan harmoni. Hadirin yang dihormati, prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Raja merupakan lambang perpaduan, kedaulatan dan identiti negara. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu menunjukkan rasa cinta akan negara dan menghormati institusi diraja, mematuhi undang-undang dan menjaga nama baik Malaysia. Semangat patriotisme bukan hanya ditunjukkan ketika menyambut Hari Kebangsaan. Sebaliknya, semangat itu perlu dipupuk setiap hari melalui tindakan seperti belajar bersungguh-sungguh, menjaga kebersihan sekolah dan negara, menghormati jalur gemilang serta mengharumkan nama Malaysia dalam apa jua bidang. Ingatlah, masa depan negara berada di tangan generasi muda pada hari ini. Hadirin sekalian, prinsip yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada pentadbiran Malaysia. Perlembagaan menjamin hak masa yang sama serta rakyat juga mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan mematuhi peraturan sekolah, menghormati hak guru dan rakan-rakan serta menyelesaikan masalah melalui perbincangan, bukannya pergaduhan. Sikap menghormati undang-undang sejak kecil akan melahirkan rakyat yang berintegriti dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Hadirin yang saya muliakan, jelaslah bahawa ketiga-tiga prinsip ini saling melengkapi dalam membentuk sebuah negara yang aman, stabil dan maju. Jika setiap rakyat menghayati kepercayaan kepada Tuhan, menanam semangat kesetiaan kepada raja dan negara serta menghormati keluhuran perlembagaan, maka perpaduan negara akan terus kukuh walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh itu, marilah bersama-sama kita menjadikan rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir tetapi amalan dalam kehidupan. Semoga Malaysia terus aman, makmur dan disegani di pesada dunia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.